Apa yang boleh kita selesaikan atau dapat, jika diberi tempoh 2 hari untuk menyelesaikannya? Yang nombor 6 itu padu. Menginap bersama famili di hotel, berkhemah atau homestay selama 2 hari 1 malam. Yang ada bakat seni boleh cuba melukis atau menulis apa saja dalam 2 hari. Di rumah, boleh mengemas, mengecat, membersihkan rumah dalam 2 hari yakni Sabtu dan Ahad sebelum bekerja esoknya. Menghabiskan bacaan novel yang baru dibeli dalam masa 2 hari. Kelima, pengisian rohani. Boleh cuba berpuasa sunat 2 hari, ataupun cuba khatam Quran selama 2 hari. Keenam, berlatih. Latihan ASEAN All-Star sebelum bertemu kelab hebat Manchester United. Kerja lebih masa menyiapkan tugasan yang tak sempat disiapkan pada hari kerja biasa. Menghabiskan kesemua satu full season cerita Korea di Netflix. Kesembilan, gaji. Sebulan kerja berpeluh-peluh untuk kita habiskan duit gaji hanya dalam masa 2 hari. Savage.